Salam 5 Ramadan. Puasa ni kan, selalunya kita fokus dekat tahan lapar je. Sedangkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan satu pintu khas untuk orang yang berpuasa masuk syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di syurga nanti ada satu pintu yang dipanggil Ar-Rayyan, khas untuk orang yang berpuasa untuk masuk syurga melalui pintu tersebut. Selain mereka, tidak dibenarkan masuk. Daripada hadis ni kita dapat lihat sebenarnya orang yang berpuasa ni ada ganjaran yang sangat tinggi. Bayangkan dalam banyak-banyak pintu syurga tu, orang yang berpuasa ada satu pintu khas untuk masuk syurga. Jadi sama-samalah kita berpuasa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita jaga hati, kita jaga lidah daripada perkara-perkara yang buruk. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semua.